Assalamualaikum. Saya nak tunjuk dekat hampa sikit lah hari ni proses dan perjalanan macam mana kita siapkan kereta Kak Azlisha kita daripada Kuala Nerang Kedah. So hampa layan lah video ni sampai habis no. Soul Alphard SC kepada Kak Azlisha kita daripada Kuala Nerang Kedah. So tahniah kita ucapkan. Hari ni saya nak cerita sikit lah tentang kisah kereta ni yang agak menarik sebenarnya. Kak Azlisha kita mai dekat kita di showroom dekat Kedah. So dia mai cari kereta lah. Kemudian kita cek stok yang dia minat tu tak ada dekat sini, ada dekat Ceras. So tak apalah. Kemudian yang menariknya adalah Kak Azlisha request nak trade in kereta yang dia ada. Bukan satu, bukan dua dan bukan tiga, tapi 4 biji kereta yang dia nak trade in. So bila kita sembang, okey lah, kita ambil lah 4 biji tu. Kemudian kita proceed loan. Sebenarnya Kak Azlisha kita dia ada sedikit keraguan lah tentang loan ni. Dia agak tak confident dengan loan dia, takut tak lulus ke apa kan. Tak apa Kak, kita try dulu. Selang beberapa hari je loan terus lulus. Bukan lulus biasa, lulus yang tinggi. So lebihan cash kereta yang dia trade in tu kita bagi balik lah. Dan kereta ni Kak Azlisha request untuk minta kita siapkan body kit Modelista, Android player dan 360 cam. Semua tu tak ada masalah. Semua tu memang kepakaran kita. Kita bagi lagi siap free tinted, free carpet, polish, detailing, warranty complete dan free delivery sampailah depan rumah. So hampa stay tune lah next proses untuk kereta ni. Kita akan update satu persatu untuk hampa yang masih ragu-ragu dengan Iqbal, okey? Ada beberapa benda lagi yang kita nak settlekan. Esok kita sambung. Hari ni apa yang dah settle adalah body kit, dashcam, carpet. Kereta ni rasanya nak polish lah. Last part kita akan polish. Bila mai hantar macam-macam, masak lagi tangan macam-macam. So kita akan hantar dengan customer. Last kerja dah siap, kita akan buat polish. Tu baru kita sort kereta. Kita akan buat serahan kepada Kak. Tuan, low mileage, high grade, harga jimat 20,000 daripada utara. Sungguh nak marah-marah tuan. Tapi saya nak bagi tuan jimat lagi. Beli dengan Ibat. 20,000 jimat boleh bola poket. Okey? Jom kita parking balik dekat showroom. Jom jumpa di Kedah. InsyaAllah. Waktu ni kita tengah pasang number plate baru untuk Kak Azlisha kita. Sebenarnya kita dah siap dah pasang Android player tapi kita tak sempat nak buat video. So inilah kita main buat number plate. Kemudian malam ni kita akan deliver. Lepas tu kejap lagi kita akan pergi polish dan basuh. Kita nak buat detailing semua sampailah kereta ni berkilat. Kemudian kita akan deliver terus. Okay. Okey, sekarang kita berada dekat Alustar, dekat tapak sesi penyerahan yang kita pilih. Sebenarnya kita dah nak sampai dekat penghujung video tapi tak sempat saya nak perkenalkan Kak Azlisha dekat hampa. Sebenarnya Kak Azlisha adalah seorang novelis yang dikenali ramai lah. Yang mana selalu follow up pasal novel memang akan kenal. Kalau hampa nak tengok karya Kak Azlisha, hampa boleh follow up dekat Mia Kif. Tak sangka jugalah kami hari ni seorang penulis yang hebat beli kereta dengan kami. Dan terus terang saya cakap Kak Azlisha memang seorang yang sangat-sangat humble. Sangat mudah nak berurusan dengan beliau. Apa-apa pun kami doakan Kak Azlisha terus maju menuju puncak. Terus bersemangat hasilkan karya beliau. Dan terima kasih sudi berurusan dengan Nikbat Motor. Tahniah atas pencapaian memiliki kereta impian.